Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membual 4 orang individu yang berada di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Baiklah, jom. Baiklah, Makcik Najwa, bolehkah Makcik kongsi kepada kami sistem sapaan yang digunakan di rumah Makcik? Okey. Saya biasanya memberikan panggilan alo, ana, acik pada anak-anak saya. Itu saja. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membual pensyarah saya iaitu Dr. Linda. Assalamualaikum Doktor. Boleh saya mengajukan beberapa soalan? Boleh. Saya ingin Doktor kongsikan kepada kami tentang sistem sapaan yang digunakan oleh Doktor di tempat kerja. Biasanya kepada pelajar saya akan memberikan bentuk sapaan saya ataupun awak dan dengan berbagai kerja ataupun rasmi saya memberikan kebenaran doktor dan sebagainya. Makcik, boleh saya tanya, apakah sapaan yang Makcik selalu gunakan semasa berniaga? Baiklah, saya selalunya memanggil gelaran pelanggan saya. Kalau lebih tua, saya akan panggil mereka dengan gelaran pakcik, makcik, abang, kakak. Kalau lebih muda, saya lebih memanggil mereka dengan gelaran adik. Okey, terima kasih. Baiklah, individu yang terakhir ialah kerani di kampus kami. Jom. Assalamualaikum. Boleh kongsikan kepada ibu sistem sapaan yang biasa kami gunakan di rumah? Di rumah saya biasa memanggil anak-anak saya sebagai Alung, Ana, juga adik untuk yang mana mau sunat. Itu saja. Terima kasih. Siti, boleh saya berbual sedikit? Saya nak tanya tentang sistem sapaan yang awak gunakan dalam kelas. Oh, macam saya panggilkan kawan saya. Ya. Saya panggil tentang ni, saya panggil nama mereka. Sebagai contoh, Aras, Rafi, Izrin. Yang kedua saya panggil kamu, awak, kau.